3 peristiwa menyedihkan yang baru berlaku di negara kita. Nombor 3, cukup menyentuh hati. Pertama, keguguran isteri Sueb. Isteri kepada pelawak dan usahawan Sueb, Wati, telah berkongsi berita duka mengenai keguguran kandungan pertamanya di akaun Instagramnya pada 13 Mei 2025. Kedua, naas lori dan terak FRU. Satu kemalangan tragis berlaku di Jalan Ciku, Sungai Lampan, Teluk Intam melibatkan lori muatan batu dengan terak pasukan simpanan persekutuan FRU mengorbankan 9 anggota FRU manakala beberapa lain cedera. Siasatan awal mendapati lori batu dipercayai mengalami kegagalan fungsi stereng. Pemandu lori telah ditahan dan didakwa manakala pemilik syarikat lori turut dalam siasatan. Yang Islam, sila hadirkan diri dan sedekahkan Al-Fatihah buat anggota Islam FRU yang terkorban. Terima kasih. Ketiga, anak gajah mati di langgar lori. Insiden ini cukup dan cukup menyentuh hati orang ramai apabila seekor anak gajah mati di rempuh lori di Lebuhraya Timur Barat, Gerik Jeli. Ibu anak gajah tersebut dilihat enggan meninggalkan bangkai anaknya sebelum pihak perkhidmatan tiba untuk menguruskan keadaan. Beberapa pihak mengatakan ibu gajah tersebut berkali-kali kembali ke lokasi kejadian untuk mencari anaknya. Sayang ibu kepada anaknya. Apa pasal mata aku berair ni? Masak habuk ke?